Assalamualaikum Puan Muhalijah itu. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini. Ya, dengan siapa saya berurusan ya? Saya Cik Rashid Puan Muhalijah daripada bahagian MOF ni dekat tempat kerja saya. Saya ada sikit masalah lah nak kongsi dengan Puan Muhalijah ni. Boleh tak Puan? Ya Tuan. Sila. Boleh Tuan. Saya ni kalau ikutkan kesnya lain dengan orang lain, tapi tak apalah, saya luahkan jugalah apa masalah yang menimpa dalam fikiran saya ni. Boleh. Saya ni bertugas di sebuah tempat kerja, beban kerja saya tu terlalu banyak lah. Kadang-kadang saya ni hari-hari mesyuarat. Pagi mesyuarat, petang mesyuarat. Berhenti 12.30 sampai pukul 2 je. Lepas tu 2.30 sambung mesyuarat. Sampai pukul 6. Lepas tu dalam masa yang sama beban kerja saya tu, dalam masa nak mesyuarat, pagi mesyuarat, petang mesyuarat, sampai pukul 6, bos bagi kerja, pun bagi kerja nak on time juga, nak due date. Saya pun tak tahu mudahnya. Sampai ada 13 tugasan saya nak buat ni. Mana satu saya yang nak jaga ni. Lepas tu mesyuarat pagi petang. Hari-hari kerja saya di Senin Jumaat sampai Jumaat macam tu lah. Jadi hari Sabtu Ahad pula nak pergi kelas PJJ macam ni. PJJ pula kan. Dengan universiti satu. Jadi saya rasa benda tu macam dah exhaust lah kan. Kemudian ada pula kerja pula ada pula gangguan macam gangguan seksual daripada orang-orang yang staf-staf yang menggatal lah kat tempat kerja saya ni. Saya pun tak tahulah macam mana nak menanganinya. Kita ni sebab ada yang ganggu kot. Handsome tu tak lah Puan, tapi ayolah saya cakap lah, adalah batu takbir ngorak saya ni, walau dia janda kan, ngorak kita, dia nampak kita ni dah berumah tangga. Jadi saya nak minta pandangan lah Puan, bagaimana saya nak menangani dua masalah berat dalam pemikiran saya ni. Bebanan kerja yang terlalu exhaust ni, sampai saya rasa tak cukup masa. Hari Sabtu Ahad pun bos kacau saya dengan PM WhatsApp lagi. Saya rasa hari Sabtu Ahad aku nak keluar dengan bini aku pun tak boleh ni. Dia PM suruh pastikan ni. Saya pun dah rasa alamak, perlukah saya tukar tempat kerja dengan keadaan yang menimpa sekarang. Jadi saya harap dapatlah pandangan pada Puan Muhalijah. Ialah tiba-tiba ada pula gangguan seksual di tempat kerja, jadi haraplah Puan Muhalijah bagi pandangan lah pada saya. Ya, secara profesional lah. Okey, Wan. Puan Muhalijah dengar ke? Saya tak dengar lah. Cik Gebi dengar tak Puan Muhalijah? Tak dengar Tuan. Okey, baru dengar baru. Hari bahagian pertama Tuan tadi berkaitan dengan bebanan kerja melebihi daripada kemampuan lah. Okey, yang seterusnya itu berkaitan dengan gangguan seksual tempat kerja ya. Maknanya ada dua perkara yang boleh kita Okey, apa yang saya kata awal tadi, maknanya Cik Rashid sekarang ni mengalami dua permasalahan yang berlaku ataupun mengganggu Cik Rashid. Pertama, gangguan seksual tempat kerja kan. Okey, gangguan tu sebenarnya dua-dua ni. Okey, kita pergi satu demi satu dahulu. Okey, berkenaan dengan bebanan tugas ataupun bebanan kerja ni, seperti mana sedia maklum, sebagai pekerja kita ada listing ataupun apa orang panggil SKT tahunan kan. Maknanya apa shortlist, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan semua sekali. Okey, kalau untuk dalam situasi pertama ni, kita boleh melaporkan kepada ketua kita dalam bentuk laporan status. Maknanya setiap
setiap 3 atau 5 hari sekali kita boleh maklumkan kepada kita punya lead ataupun leader ataupun ketua kita apa perkembangan tugas kita. Contoh, tuan, saya ada 3 meeting ni tuan dalam minggu ni. Saya rasa saya tak mampu untuk attend meeting yang seterusnya. Contoh macam tu. Supaya dia maklum apa yang sedang kita buat. Apa yang sedang kita lakukan. Okey, kemudian kita boleh bagi tahu dia apa keutamaan yang harus kita buat pada minggu tersebut. Adakah kalau 3 sekali arahan, 3 meeting utama dan 2 arahan yang lain, mana paling prioriti? Mana perlu kita laksanakan dulu? Sebab biasanya tugas dan arahan ni dia ada deadline kan. So kita ikut flow, ikut dia punya jadual deadline setiap tugas tu bila kita kena lakukan. Okey, kemudian yang seterusnya, boleh tak bos masukkan kita punya meeting atau tugas-tugas tu ke dalam kita punya Google Calendar? Maknanya setiap apa arahan dalam hari ke hari ataupun 3 hari sekali, bos dah masukkan kita punya flow kerja dekat situ. So dekat situ kita tahu apa yang perlu kita buat dan apa yang perlu kita lakukan. Di situ kita boleh tengok adakah tugasan kita tadi akan bertembung. Sebagai contoh, tugas A pada hari yang sama kita ada meeting dan ada satu lagi tugas B yang diberi sebagai contoh untuk sediakan report. Di mana prioriti dulu kat situ? So kalau meeting tu lebih perlu, so kita laksanakan lebih yang mana lebih mengikut keutamaan. Kemudian adakah tugas yang diberikan tu betul-betul di bawah tanggungan kita? Di bawah kawalan kita sendiri. Sebabnya pada kebiasaan ni apa yang pengalaman ataupun banyak klien saya bagi tahu, kadang-kala kita diberi tugas bukan pada sepatutnya. Sebagai contoh, kita diberi tugas untuk menyelesaikan tugas orang lain. Yang paling penting kita tahu apa yang perlu kita buat. Ada perkara kita boleh take over kerja orang lain untuk kita nak istilah menyelamatkan keadaan. Tapi ada perkara kita perlu fokus kepada tugas utama kita dulu. Sebab jangan sampai kita memudahkan ataupun menyelesaikan masalah orang lain tapi kita dibebani dengan masalah kita sendiri. Okey, yang seterusnya tadi, setiap arahan tu, setiap kerja yang kita buat tu kena ada rekod. Maknanya kita simpan setiap satu arahan tugas kita tu, masa meeting bila, kemudian senarai tugas kita one by one, tarikh meeting, masa meeting, deadline kita tu, kita perlu untuk memastikan kita tidak dibebani fikiran kita ataupun kita punya jadual tu sendiri kacau bilau. Maknanya kita ikut one step by step dan kita ada planning kita sendiri. Apabila kita ada planning, so Cik Rashid boleh bagikan tugas di mana tugas hakiki Cik Rashid sebagai staff, pekerja di tempat Cik Rashid sendiri. Dan situasi yang kedua, Cik Rashid sebagai student, part time. Mana benda tu tidak akan mengganggu kita punya jadual harian lah. Yang penting kita mesti ada master planning. Setiap apa yang kita buat tu, setiap minggu kita dah kena ada planning. Sebab kalau kita belajar pun, kita dah disediakan dengan jadual kan. Bila kita nak belajar, bila kita cuti. So, berkenaan dengan arahan yang bukan di waktu tugas ni, sebenarnya secara logikalnya, mereka yang terlalu workaholic ni, telah bekerja melebihi daripada masa ni, sebenarnya dia sendiri tidak ada ruang masa dengan family dia sendiri. So dengan cara ataupun keadaan macam ni, Cik Rashid perlu berterus terang lah dengan bos Cik Rashid di mana kita ada family yang perlu diuruskan dan kita kena ada tanggungjawab. So benda tu kena fair and square. Mana time kerja kita kerja lah. Time kita cuti kalau boleh minta dengan bos semua sekali arahan tu diberi waktu kita cuti saja. Kan sebab selain daripada tu kita dengan kalau kita tengok KKM sendiri pun kempen kesihatan mental kan. Jangan sampai
bebanan kerja kita akan mengganggu kita punya emosi dengan orang kata masalah yang lain, stres, dengan bebanan kerja, dengan tak cukup rehat, tak cukup tidur, nanti datang darah tinggi apa semua benda. Kita sendiri mungkin pernah dengar ada kes yang masih belum sampai 40-an kena heart attack, kena macam-macam perkara yang tak bagus bersaitan kesihatan. So kita tak nak lah benda tu. Kalau boleh kita elak, kita elakkan. Dan lebih baik kita banyak ada, macam mana saya nak cakap ya, banyak tolerate dengan kita punya majikan, dengan kita punya atasan lah. Minta berbincang dengan dia, bercerita daripada hati ke hati dengan dia, cakap elok-elok, beri keterangan kenapa kita perlu susun jadual dengan baik, minta dia kerjasama untuk faham yang kita ni punya tanggungjawab dengan belajar lagi kan. Sebab biasa kalau bekerja sambil belajar ni, pihak majikan dah bagi kebenaran kan, Cik Rashid? Betul? Setakat ni dia bagi kebenaran lah. Tetapi itulah, ada juga rasa untuk beralih arah ke tempat kerja baru. Sebab bebanan kerja tu terlalu banyak. Melampaui kemampuan. Sebab bos ada 3 orang, anak buah ada 2 orang. Jadi bila seorang MC ke, cuti ke, seorang pekerja anak buah bawah ni nak cover 3 kepala bos yang macam-macam FNN. Berat jadi, tu. Saya rasa sedikit terbeban tu apabila 3 arahan datang serentak kepada seorang pekerja. Sepatutnya jadi sampai saya rasa sampai saya rasa mana satu saya nak buat dulu, saya pun tak tahu. Jadi saya tak tahu mana saya satu rasa buat sampai dulu. nak tahu nak kejar ni nak kejar A, nak kejar B, nak kejar C kan. Sampai tahu-tahu masa dah pukul 6. Dah waktu balik kerja. Jadi perkara ni berterusan. Jadi saya rasa macam nak tukar tempat kerja. Apa pandangan buat? Biasanya arahan ni datang daripada pihak, maksud saya datang daripada lead ataupun ketua unit je lah kan, bukan daripada pihak yang teratas lagi kan Cik Rashid? Baru di peringkat ketua unit dan juga ketua bawah pada ketua unit lah. Okey, saya rasa selain daripada apa yang saya cadangkan tadi, perkara yang seterusnya kita boleh tindakan kita boleh berbincang dan meminta pandangan daripada mereka yang lebih tinggi lah pangkat dia. Maksud saya macam mana? Mungkin kita minta dia pandangan daripada dia. Okey, sebabnya kalau pada pandangan saya secara peribadi, untuk bertukar tempat kerja dengan alasan macam ni, takut nanti kita keluar bulu harimau masuk bulat naga. Kan? Takut nanti kita nak lari daripada masalah ni, kita pergi tempat baru, so lagi teruk lagi. So rasanya benda tu mungkin kita boleh bawa ke pihak yang lebih atas lagi untuk kita bincangkan ataupun bagi pandangan apa yang harus kita buat. Sebab biasanya dalam jabatan kerajaan ni, dia ada satu level lagi untuk kita boleh bercerita dengan bos yang tertinggi secara direct. Mungkin dia letakkan kita kat situ, kadang-kadang kita tak tahu function kita tu sendiri. Kadang-kadang kita diletakkan situ di satu tempat ataupun atas ataupun kedudukan disebabkan oleh kemahiran kita yang mungkin tidak ada pada orang lain, ataupun pengalaman kita yang sebelum ni mampu untuk handle permasalahan apa seperti mana yang Cik Rashid beritahu tadi. So benda ni kita kena ada communicate dengan pihak teratas lah. Sebab kadang-kala pembahagian tugas-tugas yang seperti mana Cik Rashid maklum tadi, pihak yang teratas sekali tidak tahu benda ni. Seperti mana yang saya maklum bagi tadi lah, sepatutnya tugas ada 10 tugas. Makna ada 3 orang staf kat situ. So dibahagikan kepada 3 individu berbeza. Tetapi kadang-kala mereka ada satu kroni di pejabat. So istilah kroni ni maknanya aku budak lama, kau budak baru. Bagilah budak baru tu kerja banyak. Sedangkan pihak teratas yang lebih atas daripada ketua unit, kita tak tahu apa yang berlaku di situ. Kita boleh bercerita dengan pihak tertinggi tapi bukan bermakna menyebut kepada individu, tidak.
kita cuma minta pandangan dia, apa perlu saya buat dengan masalah yang kita hadapi, tapi tidak memburukkan rakan sekerja, kerana itu sangat tidak baik. Cuba kita minta pandangan dia, adakah perlu saya bertukar tempat kerja, ataupun apa benda yang perlu kita harus buat lagi. Saya Puan Marijah pernah kenalah satu situasi contoh saya perlu menghadiri mesyuarat task force bersama, contohlah dengan Kementerian X, contohlah, saya tak nak sebutlah. Okey. Pertama sekali pengarah ataupun pengarah bahagian minitkan mesyuarat kepada ketua unit saya. Saya boleh, lepas tu ketua unit minit pula kepada bos saya nombor 1. Sila hadir. Daripada pengarah tadi suruh ketua unit sila hadir. Daripada ketua unit suruh bos nombor 1 sila hadir. Akhirnya daripada bos saya nombor 1, Encik Rashid sila hadir. Jadi kita boleh nak pergi orang lain. Empat level tadi baru pindah juga ke kita. Jadi kita terpaksa hadir bos tu sebagai wakil pada kementerian untuk mengadap yang tak atas KSU dengan KSU kementerian tu. Yang mana seharusnya mesyuarat tu bukan kita yang hadir kan. Ya. Bagaimana pada pandangan Puan? Yelah faham situasi apa yang Cik Rashid bagi tahu tu, maknanya dia arahan atas arahan. So maknanya mereka yang berada di bawah sekali lah yang akan memikul serta melaksananya. Tapi bukan kehendak kan. Okey, dalam situasi macam ni, takkan kita nak suruhkan, you pergi je lah. Ganti kita. Ya betul. Lagilah tak sesuai ya. Okey, pada saya dalam situasi macam ni, apa-apa pun tugas tu memang kita kena laksana. Sebab kita sedia maklum apabila kita bekerja di bawah mana-mana pentadbiran, sama ada company, sama ada swasta ataupun government, bila kita keluar daripada bangunan, kita bukan bawa nama kita tapi kita bawa nama company kita. Okey, step pertama Cik Rashid laksanakan dulu apa yang mereka arahkan ataupun berikan. Okey, apabila selesai tugas, sekiranya benda ni berlaku melebihi daripada 3 kali kan sepatutnya, rasanya Cik Rashid boleh sort out lah dengan bos ke atas dan nyatakan apa alasan kukuhnya kenapa kita tidak perlu pergi. Adalah perkara yang paling logikal kita bagi. Kehadiran kita hanya hadir tapi tidak mampu memberi pendapat untuk situasi yang sama level dengan mereka. So rasanya kehadiran tu sekadar hadir sahaja, perkara tu tidak seharusnya. Sebab bila dengan istilah meeting pun, bila kita hadir, kita kena hadir dan juga kena berinteraksi dalam meeting tu, betul? Kalau sekadar hadir sahaja, kita tidak mampu memberi reaction apa-apa, so kehadiran kita sekat hadir je lah. Tak mampu nak membawa pandangan, tak mampu nak bawa cadangan. Dalam situasi ni rasanya Cik Rashid perlu bincangkan dengan bos Cik Rashid lah. Perlu slot talk. Kenapa kita tidak perlu di situ? Okey. Terima kasih Puan Marijah kerana bagi pandangan bagaimana saya nak mengatasi masalah beban tugas melebihi had yang dilakukan di tempat kerja saya dan juga menangani masalah isu gangguan seksual di tempat kerja ni. Jadi saya harap idea bernah daripada Puan ni dapat membantu saya di tempat kerja. InsyaAllah. Mudah-mudahan Cik Rashid mampulah menyelesaikan masalah. Yang penting jaga kesihatan. Kesihatan mental tu penting. Kalau kita stres, kita sakit, nanti susah kita nak cari rezeki untuk keluarga. InsyaAllah semoga saya dipermudahkan lah. Baik. Terima kasih banyak. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.